Oh ya. Pak Wan. Satu lah. Atau saya kita pergi ke blender dulu ni. Ni blender ni kan. Blender, ni sebentar blender kan. Kalau ikut okey awal 8 jam dia biasa ni kan. Biasa 8 AM, 12 PM. 1 PM tu 5 PM kan. Macam working time. Macam tu. Tapi untuk working hour ni tak ada effect dekat tak ada appear dekat rancangan kan? Mana? Tak ada dia kira. Dia dah kira dalam tu dah. Macam you kan. You masuk kerja dia daripada set dah dekat ni. Tampil tu. Kalau tak set tu, masuk pergi ke apa-apa. Kalau macam kerja malam kan? Tak payah, biar set. Kalau kerja malam pun dah sah. Oh tu yang OT semua tu. Kalau you pergi masuk kerja malam, tapi you tak buat kerja malam, mampu. Habis dia rekod delay ya. Sama macam ni. Tampil tu, you pergi set kerja malam. Tapi you duduk Malaysia. Rekod buruk, merah naik, merah, tak. Dah set nama working hour je lah 8 jam. Ya. Kan. Tengok dia tak apa tengok ni. Cara dia seti macam mana kan. Macam saya kalau memang kerja tu buat malam, Kena ubah waktu dia. Tapi confirm kena malam, semua malam. Jangan tiba-tiba malam. Bawa dah seti kat situ 8 PM. Lah. Tapi tak boleh lebih 8 jam. 8 juga kan. Dari tu ke buat ikut standard lah. Sebab apa yang lebih 8 jam ni jarang. Bukan sebanyak projek. Kalau boleh tu yang lebihan tu saya kat luar lah. Tak payah masuk dalam program ni lah. Buat benda ni lah. Boleh, tapi boleh. Kita select lah dia punya day tu. Tapi Allah bukannya gerak pun kalau sampai lagi. Okey, disebabkan berlaku yang runtuhan semua ni. Lepas ni selama 6 bulan kena macam malam. Kita set 6 bulan. Start daripada berapa bulan sampai berapa bulan. Kalau contohlah kita memang ada level up, kita kena kerja OT, kita nak remote juga dalam ni kan. Kita boleh pergi kat date tu untuk beritahu kita ada kerja. Boleh? Berapa masuk kat exception tu? Exception. Dia punya exception lah kita boleh juga note dekat tu dekat day tu saja. Dekat day tu, day, week tu. Jadi dekat work week, carilah di hari yang terlibat tu, klik. Nanti dia keluarlah satu row tu, masuk. Kita indicate situ. Kerja berapa lama. Tak kena change working time je lah. Masuk kita. Working time. Work week tadi buat work week kan. Work week. Exception, work week. Lepas tu detail. Parah. Saya tengok ni pun dah ni. Ni work week ni. Sama. Oh, work week bawah ni. Okay. Work week. Mari ni. Work week ni lah, you klik tu, lepas tu you pergi detail. Detail tu gelap lah kan. Masa you klik work week tu, you pergilah klik dekat name ni. Tapi nanti dia akan jadi sukar. Sebab mindset dalam program tu semua 8 jam. Lebih bagus lah. Macam lebih lagi bagus. Kalau you pergi declare dalam planning ni 10 jam, tapi tak buat, dia akan melaporkan benda ibu. Tak payah lah. Tak payah. Jangan you pergi nak bodek punya pasal. You pergi kata, saya boleh buat tuan. Saya boleh buat. Itu dia. Tapi tak boleh buat. You kena nama you buruk. Padahal orang tak suruh you buat pun. Dia jadi macam tu.